tuan, betulkan sikap dahulu. Kejayaan umrah ni bukan semasa dekat sana. Kejayaan umrah bila mana seorang tu mendapat umrah yang mabrur, selepas di balik tu kita tengok. Dan dia sendiri akan rasa, kita sendiri akan rasa umrah kita mabrur tak mabrur. Kalau Allah jentikan hati kita, bagi kita rasa, bukan perasaan kita bagus tak. Tapi walau kita aku dulu jahat, tapi sekarang ni aku rajin sedekah lah. Hari-hari mesti aku rasa sedekah. Sebab apa kemungkinan itu mungkin umrah kita mabrur. Ada benda yang lebih baik kita buat sebelum kita pergi. Okey? Selesai formula yang pertama, sikap kita. Cuba komen, faham. Cuba komen faham. Cuba komen faham. Tak faham pun komen. Tak faham. Faham, tak faham, beritahu. Tak faham. Okey. Faham ke faham? Tuan-tuan. Terima kasih yang terkepada share. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Faham. Alhamdulillah. Faham. Baik. Kita pergi formula yang kedua pula. Formula yang kedua, apa dia? Formula yang kedua adalah lepas kita betulkan sikap kita, kita biasakan sikap yang baik-baik. Contoh, kalau kita nak rajin sedekah kat sana, dan mula kita rajin bersedekah kat sini. Itu antara sikap-sikap yang baik. Kalau sebelum ni kita cakap tak baik, kita start belajar untuk cakap benda yang baik-baik saja. Kalau kita ada perasaan hati rasa yang selalu sangka yang bukan negatif, selalu ubah kita punya sangkaan kita. Hati kita kena ubah jadi baik. Itu yang pertama. Bila tu dah betulkan, kemudian apa yang kita kena betulkan pula adalah kita punya education kita. Minda kita, mindset kita, pendidikan kita di segi ilmu ibadah, ilmu umrah kita. Yang kedua adalah ilmu. Yang kedua adalah ilmu. Yang pertama sikap, yang kedua adalah ilmu. Ilmu ni apa maksudnya ilmu, tuan-tuan? Kenapa kita kena perlu ada ilmu sebelum nak pergi Mekah? Supaya bila kita ada ilmu macam mana cara nak buat umrah, insya-Allah kat sana kita boleh dapat buat umrah dengan betul, dengan sempurna. Sebab tu penting tak ilmu ni, tuan-tuan, sangat-sangat penting. Hari ini ramai yang menggeletis daftar umrah. Lagi seminggu, lagi 2 minggu nak pergi umrah tu dibuat daftar. Tanya syarikat, ada tak yang paling dekat? Ada. 2 minggu lagi nak pergi. Okey, saya daftar. Belajar tak tahu lagi. Belajar tak tahu lagi, tuan-tuan. Macam mana nak buat umrah kalau dalam masa sama kita tak belajar dan kita mengharapkan mutawif ajar kita? Tuan-tuan, tanyalah kawan-kawan kita yang pernah pergi haji, yang pernah pergi umrah. Masa kita buat umrah, adakah mutawif boleh pimpin 100%? Tak. 100% tak. Sebab apa? Mutawif pun buat umrah sekali. Sebab apa saya kata tak? Sebab kena faham, umrah ni dia nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Kita salah buat, kita tanggung. Mutawif kalau salah buat, mutawif yang tanggung. Kalau kita ikut mutawif salah buat, kita ikut pada mutawif yang salah buat, dua-dua kena tanggung. Dua-dua kena dam, kalau kena dam dan sebagainya. Okay? So, penting tak ilmu ni? Sangat-sangat penting. Ilmu ni lah yang menjadikan kita, umrah kita ni berjaya atau tak berjaya. Bila umrah kita ni berjaya, balik daripada Tanah Suci Mekah, baru dapat umrah mabrur. Sebab itulah, tuan-tuan, bila nak belajar ilmu umrah ni, saya nak beritahu, kursus umrah tak wajib datang. Kursus umrah, apa hukum datang kursus umrah? Dia tak wajib. Yang wajib adalah belajar umrah. Hari ni ramai kawan-kawan kita perasan, dia pergi kursus, dia pergi macam pergi kursus kahwin. Dia rasa kalau aku tak pergi kursus ni, nanti tak lulus nak pergi Mekah nanti. Nanti aku tak lepas nak pergi Mekah. Dia macam kahwin. Kan? Kalau kahwin kan kena ambil kursus kahwin. Kalau tak ada kursus kahwin, tak ada sijil kursus kahwin, tak boleh kahwin. Orang sangka pergi umrah ni kena pergi kursus. Kalau tak pergi kursus, tak boleh pergi umrah. Tak, salah, tuan-tuan. Yang betulnya adalah siapa yang tak belajar, jangan pergi. Sebab apa, tuan-tuan, saya kata kalau satu, sebab ramai ni pergi kursus tapi dia pun belajar sangat. Itu pertama. Ada yang pergi kursus, dia pun tak faham apa yang dia belajar. Balik bodoh air. Tu jauh boleh cakap lagi sekali. Balik bodoh air sama je, dia tak faham. Dia tak faham lagi. Sebab tu, tuan-tuan, bila pergi kursus mana-mana, sebab tu bila pergi kursus mana-mana, jangan tidur. Tu yang kadang-kadang tengok. Kan, kena pula penceramah yang ajar kursus umrah ni jadi bosan pula. Dia kat belakang dia tertidur. Itu belum campur dia borak-borak dengan kawan dia bila kat belakang.
Main telefon lagi, main WhatsApp, tengok Facebook. Ya kan? Ustaz tengah ajar ke depan, dia main Facebook pula ke belakang. Lepas tu balik, dia rasa dia dah ada sijil. Dia rasa. Padahal tak tahu apa-apa. Dengan harapan tak apalah kat sana nanti Mutawif boleh ajar. Tak, tuan-tuan. Mutawif pun tak boleh ajar, tuan-tuan. Tanyalah tuan-tuan, siapa yang pergi umrah sampai dekat dataran Kaabah, sempat ke kita nak buka buku nak ajar kat depan Kaabah? Tak sempat, tuan-tuan. Mutawif biasanya kalau bawa kita sampai depan dataran Kaabah, Mutawif akan cakap apa tau? Okey jemaah, cuba tengok Kaabah. Siapa nampak Kaabah? Nampak tak? Nampak Ustaz. Okey, jom kita nak buat umrah. Kita nak buat tawaf umrah kejap lagi. Pastikan aurat kena jaga tutup. Pastikan kepala jangan tutup. Pastikan tengok ada lampu hijau. Dia akan cerita tu je lah. Apa yang nak kena buat masa tawaf. Jaga bahu, kena ada wuduk, jangan sampai terkentut. Dia akan cerita benda tu. Dah, jom kita pergi tawaf sama-sama. Dia hanya cerita benda tu je. Tuan-tuan, sempat ke dia nak buka buku? Buka buku, okey, jom tuan-tuan sebelum kita tawaf, buka muka surat 20. Syarat-syarat sah tawaf. Yang pertama, tak sempat tuan-tuan nak ajar buka buku. Kena halau dengan polis. Kena halau dengan polis. Tak sempat. Sebab tu tuan-tuan, waktu bila sempat? Sebelum pergilah. Kita nak pergi umrah bulan 10 lah kan. Contoh, macam jemaah saya ni, bulan 10 nak pergi. Jemaah saya 2 kali. Yang nak pergi kita ni 2 kali datang khusus. Sebab apa? Bila sekali datang, tak faham, datang lagi sekali. Sebab tu, kenapa saya kata kursus umrah tak wajib? Yang wajib ni belajar. Maksud saya, maksud saya sebenarnya, apa dia? Kita nak belajar umrah ni, di kat mana-mana tuan-tuan. Boleh belajar online. Boleh belajar offline. Boleh belajar dekat mana-mana syarikat. Asalkan kita belajar. Boleh belajar kat buku. Kalau faham lah. Kalau tak faham, memang kena berguru. Nak beritahu tuan-tuan, dia bukan spesifik kena pergi khusus. Tuan-tuan, hari ni kita banyak media sosial, banyak platform dah. Kita zaman dah canggih. Kita ada TikTok. Tuan-tuan kalau scroll malam ni, bukan saya je buat kursus umrah tuan-tuan. Banyak lagi ustaz yang buat kursus umrah malam ni. Tuan-tuan saya scroll lah, jumpalah orang buat kursus umrah. Banyak dekat Facebook ada. Kita cakap pula. Platform biru. Dekat platform merah pun ada. Dekat TV ada ke? Ada. Nak beritahu tuan-tuan kat sini, banyak tempat. Dia tak semestinya kursus. Yang penting tuan-tuan, selagi kita tak faham, selagi itulah kita kena belajar. Kalau kita tak faham, tanya. Itu masalah kita. Introvert pula dia jadi orang. Malu nak tanya. Kalau tak faham, kena pergi. Sebab apa kita kena, kalau tak faham, kita kena tanya. Kenapa kena tanya? Sebab ini umrah nafsi-nafsi. Walaupun kita pergi dengan Mutawif yang power sekalipun, kita pergi dengan lelaki kita, dengan keluarga kita, dengan ustaz-ustaz sekalipun, umrah ni nafsi-nafsi. Sendiri salah, sendiri tanggung. Bukan sama-sama tanggung. Tuan-tuan pergi buat tawaf dengan lelaki. Tuan-tuan pegang, puan pegang Kaabah. Bini pegang Kaabah. Suami tak pegang Kaabah. Yang kena damnya tuan, puan-puan. Bini yang kena dam. Bukan lelaki kena dam. Kan? Lelaki pula tengah buat umrah, dia tutup kepala dengan kain ihram. Tutup kepala dengan kain ihram. Siapa yang kena dam? Lelaki ke perempuan? Lelaki lah kena dam. Perempuan tak kena dam. Nak menunjukkan bahawa umrah ni nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Sebab tu kena pentingkan diri bab ilmu ni. Kena pentingkan diri. Kalau tak faham, datang lagi sekali belajar. Belajar sampai faham. Nak bagi faham ni, bukannya kena 100%. Tuan-tuan takkan boleh faham 100%. Tapi at least tuan-tuan tahu, tuan-tuan buat salah apa kalau terbuat salah kat sana. Masalah kita yang paling besar adalah apa tuan-tuan? Sebenarnya, dengar baik-baik saya cakap ni. Bila kita buat umrah, bila kita ada terbuat salah semasa mengerjakan umrah, sama ada kita langgar dam ke, langgar pantang larang ke, kita ada salah masa sa'i ke, kita ada salah masa tawaf ke, itu memang masalah. Tapi masalah itu tak besar. Apa masalah yang paling besar selain daripada itu? Cuba komen. Apakah masalah lain yang paling besar daripada itu? Kalau kita salah buat, contoh, tengah tawaf kita terkentut. Adakah itu masalah? Itu tak masalah.
Tengah tawaf kita pegang Kaabah. Adakah itu masalah? Ya, itu masalah, tapi masih kecil. Bukan masalah besar. Kita dalam ihram, kita pakai pakaian berjahit. Adakah itu masalah? Ya, itu masalah, tapi itu masalah kecil. Ada masalah yang lagi besar daripada masalah yang kecil tu. Apa dia masalahnya? Apa dia? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu, komen. Tahu tak? Yang tak tahu pun komen. Yang ini tak ramai orang cerita bab ni, tuan-tuan. Tak ramai cerita. Ni saya nak cerita, tuan-tuan, masalah bila mana kita bab ilmu ni. Okey? Tahu tak? Apa masalah yang paling besar? Tak tahu? Kak Ros. Apa masalah yang paling besar daripada benda-benda tu semua? Masalah selfie, bukan? Kalau selfie, betul masalah. Itu adalah masalah. Bila kita selfie tengah tawaf, kita khawatir tawaf kita tak sah. Sebab apa? Kita dah ubah niat semasa tawaf. Tawaf, mesti kena niat tawaf, tak boleh buat benda lain. Bila kita selfie, kita khawatir tawaf kita tak sah. Sebab kita takut kita berubah niat. Bukan niat nak tawaf, tapi niat nak selfie. Itu masalah, tapi masih kecil. Masalah yang paling besar sekali adalah bila kita buat salah, kita tak tahu yang tu salah. Itu masalah paling besar. Kita selfie, kita tak tahu itu salah, itu masalah. Tengah tawaf, kita pegang Kaabah, kita tak tahu pegang Kaabah tu salah, itu masalah. Buat umrah pakai berjahit, kita tak tahu yang pakai berjahit tu salah, itu masalah. Itulah masalah paling besar. Masalah kita yang paling besar adalah bila kita tak tahu yang kita buat salah tu adalah salah. Itu yang banyak kes berlaku. Balik daripada tanah air, dia kahwin tak sah. Ada tak kes ni? Ada, tuan-tuan. Akak ni jumpa saya masa tu tahun 2019. Dia datang kursus umrah saya. Dia kata dia pergi umrah kali ni, nak pergi umrah kali kedua. Masa kali pertama dia pergi umrah dulu, dia pergi masa zaman di Bujang, anak dara. Masa dia tengah buat umrah tu, saya tak tahu, mungkin umrah yang terakhir ke, tahu umrah sunat ke umrah wajib, wallahualam. Masa dia tengah buat tawaf, dia pegang Kaabah. So bila kita tengah tawaf pegang Kaabah, apakah kesalahan kita? Adalah pertama, kita pegang Kaabah. Masa tawaf tak boleh pegang Kaabah, tak boleh pegang Hijr Ismail. Sebab bila kita pegang Kaabah, kita pegang Ismail semasa tawaf umrah, dia dikira sebagai kita tawaf dalam Kaabah. Orang yang tawaf dalam Kaabah tak sah. Kena tawaf luar Kaabah. Okey. So tu kesalahan dia. Kesalahan kedua adalah bila dia pegang kelambu Kaabah. Dia pegang Kaabah tu kan kelambu Kaabah. Kelambu Kaabah tu ada minyak wangi. Bila dia pegang minyak wangi melekat kat tapak tangan, dia kena dam. So akak ni, dia tak tahu yang tu salah. Faham tak? Bila dia tak tahu salah, dia teruskan tawaf macam biasa. Lepas pegang tu sambil tawaf tu, dia pegang Kaabah. Tawaf. Dan bila tawaf tak sah, dia buat sa'i tak sah. Bila dia buat sa'i tak sah, lepas tu dia tahlul. Dia sebenarnya bukan tahlul, dia potong rambut, kena dam. Dan dia sangka umrah dia selesai. Sebab dia tak sedar dan dia tak tahu yang dia buat tu salah. Itulah masalah paling besar. Bila mana di balik Malaysia, dia kahwin. Dia kahwin, pernikahan tak sah. Orang yang dalam ihram, bila nikah, dam dia tak ada. Dia tak ada kena puasa, tak ada kena bayar kambing ke, bayar duit, sedekah tak ada. Pernikahan batal. Pernikahan batal. Orang yang dalam ihram, dalam ihram umrah, dia tidak boleh bernikah. Kalau dia nikah, pernikahan batal. So, dia balik Malaysia dalam keadaan dia masih berihram, tetapi disangka dia betul. Ni saya nak cerita, tuan-tuan. Ilmu. Bila kita pergi umrah dalam keadaan tak ada ilmu, tak prepare ilmu kita, macam mana nak berjaya? Ni formula kejayaan umrah yang kedua ni. Ilmu. Saya sambung cerita akak tu. Bila dia balik, dia nikah. Dia nikah, pernikahan dia tak sah. Bila pernikahan dia tak sah,
dia bersama, bersetubuh dengan pasangan suami dia. Hukum dia apa? Kalau pernikahan tak sah, haram. Walaupun kadi kata sah, mufti kata sah, tapi hukum hakikat dia sebenarnya tidak sah pernikahan tu. Okey? Tak sah. Pernikahan dia tu tak sah, dia bersama, bersetubuh, haram. Dan masa dia jumpa saya tu, tahun 2019, dia dah ada anak 3 orang, dia lelaki. Bila pernikahan tak sah, anak tu apa taraf dia? Nampak tuan-tuan? Saya kaitkan satu-satu. Anak dia taraf apa? Kita nak cakap pun tak sampai hati. Tuan-tuan, rosak kalau dia tak betulkan, rosak keturunan tuan-tuan. Habis 7, 8, 10 keturunan dia habis rosak. Keturunan dia rosak, harta pusaka faraid habis ke laut. Nampak tak kaitan-kaitan satu persatu? Atas sebab apa? Sebab hanya pegang Kaabah je. Kita kata pegang Kaabah je. Je itulah yang boleh rosak semuanya. Apa punca dia pegang Kaabah? Dia tak belajar. Dia tak buat formula yang kedua, ilmu. Tapi kalau kita ni jenis dah belajar, pegang juga, aku pegang Kaabah lah. Lah salah. Buat balik semula. Nampak tak? Pegang Kaabah tu memang salah. Tetapi kalau kita betulkan, dia jadi masalah kecil. Selesai. Kalau kita masih ada kat Mekah, boleh repair lagi. Kita salah buat sa'i, salah niat ke rendam. Selagi kita ada kat Mekah, kita boleh repair. Ini kalau dah kat kampung, nak repair macam mana? So akak tu tanya saya, Ustaz, macam mana Ustaz? Saya kata macam ni lah kak, akak pergi pejabat agama, ajak akak rujuk. Akak cerita balik semula masalah akak ni, pergi pejabat agama, rujuk, tanya dia macam mana. Macam mana selesaikan. Sebab dah berapa tahun dah ni? Dah berapa tahun, berapa kali dilanggar ihram. Berapa kali dipotong rambut. Berapa kali dipakai minyak wangi. Berapa kali ditutup muka. Macam-macam. Boleh cerita bersetubuh berapa kali. Tuan-tuan, pening tak cerita ni? Pening tuan-tuan. Bila mana, sebab tu tuan-tuan, penting tak ilmu? Sangat-sangat penting. Ramai orang culas dengan ilmu. Dia sangka pergi kursus ni hanya nak lepaskan syarat sah nak pergi umrah. Tak. Tuan-tuan, kursus ke tak kursus, tuan-tuan kena belajar. Apa cara sekalipun, mana-mana platform, online, offline, boleh. Yang penting belajar. Mana-mana dengan ustaz sekalipun. Walaupun dengan mutawif sendiri tak buat kursus, tuan-tuan pergi dengan syarikat lain, belajar dengan orang lain, tak apa. Tuan-tuan kena pentingkan. Yang ni tak boleh kita kompromi. Ilmu tak boleh kompromi. Ada satu akak ni tuan-tuan, ada satu lagi cerita. Dia WhatsApp saya, dia call WhatsApp. Saya. Macam mana dia dapat nombor WhatsApp saya. Dia kata dia belajar dengan saya secara online. Mungkin dia minta staff saya nombor telefon. Dia call WhatsApp. Dia kata, dia tanya apa? Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Pasal niat umrah bersyarat. Macam mana niat umrah bersyarat Ustaz? Boleh ajar tak? Saya ajar lah. Niat umrah bersyarat gini. Oh, okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya kata, akak, saya dengar macam suara ni macam dekat kawasan luar ni. Saya kata, akak kat mana ni? Saya kat Madinah ni Ustaz, on the way nak pergi Bir Ali, nak niat umrah. Tu yang saya nak tanya, macam mana niat umrah bersyarat. Tuan-tuan bayangkan. Dah sampai kat sana, bab niat tak lepas lagi. Bab niat tak settle lagi. Habis. Dah sampai sana. Niat tak selesai lagi. Ya Allah, tuan-tuan, Allah bukan pandang kita punya duit. Allah bukan pandang kita punya hotel dekat jauh. Allah bukan pandang kita punya package ni mahal ke murah. Allah bukan pandang kita bawa kawan-kawan kita, keluarga kita 10 orang, 20 orang, satu bas pergi umrah. Tak. Allah pandang kita punya ilmu kita ni. Ibadah kita ni macam mana. Allah tak heran dengan kita punya bawa segerombolongan kan. Satu bas, sekumpulan bas jemaah. Allah tak pandang dengan itu. Allah pandang ibadah masing-masing. Walaupun kita pergi umrah, orang sponsor, tapi kalau ibadah kita lebih baik daripada orang tu sponsor, kita lagi bagus daripada orang tu. Faham tak tuan-tuan? Orang tu berjaya tak berjaya umrah dia, bagus tak bagus, Allah pandang tak pandang, berdasarkan kepada ilmu. Ilmu kita ni. Sebab tu, saya kata daripada awal tadi, jangan menggeletis. Jangan tak sabarnya nak pergi umrah. Mana package umrah? Mana? No, sabar dulu tuan-tuan. Belajar dulu.
Belajar dulu sampai dah rasa okey. Orang tanya aku soalan aku boleh jawab, cuma tinggal nak pergi je. Okey. Datang. Sebab apa? Umrah ni nafsi. Aman Muhammad. Dia pegang Kaabah selesai tawaf umrah sah tapi kena dam. Betul tak Ustaz? Ya, betul Aman. Man, bagus Aman punya soalan. Aman tanya, pegang Kaabah lepas habis tawaf umrah, dipegang Kaabah, kena dam tak? Ya, kena dam. Apa sebab kena dam? Sebab masih dalam ihram. Sebab tu saya beritahu, saya pesan jemaah. Kita faham, jemaah baru hari pertama sampai kat Mekah, hari pertama baru masuk Masjidil Haram, hari pertama nampak Kaabah depan mata, mesti terasa nak pegang. Tak sabar nak pegang. Faham? Sabar. Buat dulu tawaf. Lepas buat tawaf, habiskan buat sa'i pula. Habis buat sa'i, tahlul dulu. Dah habis tahlul, pergilah patah balik Kaabah, pergilah peluk, cium, jilat suka hati. Jangan suka-suka. Tak apa Ustaz, saya nak pegang Kaabah Ustaz. Biarlah dia minyak wangi, tak apa, saya boleh bayar. No tuan-tuan, dia bukan kira boleh bayar tak boleh bayar. Kita nak persembahkan ibadah kita dengan Allah ni macam mana dalam keadaan cantik ataupun ada cacat. Tuan-tuan tanya sendiri, cantik atau cacat tuan-tuan punya ibadah. Ada satu abang ni pernah tanya saya, Ustaz, saya tak nak niat umrah dekat Mikot lah Ustaz. Boleh tak saya tak nak niat umrah kat Mikot? Saya nak niat umrah kat hotel je. Saya tanya, apa sebab bang? Saya macam nak rasa lah bayar dam macam mana. Bayar dam kambing. Kalau tak niat umrah kat Mikot, kena kambing seekor. Saya nak rasa lah Ustaz bayar dam kambing ni macam mana. Saya cakap, bang, daripada abang saja nak buat dosa ni bang, baik belanja kita orang kambing nasi Arab lah. Kan? Daripada nak buat dosa tu, baik tak bayar lah. Kita nak pergi Mekah ni, nak kurangkan dosa, nak banyak pahala, abang nak tambah pula dosa. Baik. Okey tuan-tuan, selesai. Itu formula kejayaan umrah. Yang kedua adalah ilmu. Yang pertama tadi sikap, yang kedua adalah ilmu. Bila ada sikap yang betul, tapi kalau kita ada sikap yang betul, ilmu tak ada pun tak jadi tuan-tuan. Tak berjaya kita pergi umrah. Umrah tak berjaya kalau sikap baik sekalipun. Sebab tu tuan-tuan kena faham, syarat wajib nak pergi umrah ni, selain daripada Islam, selain daripada balik, selain daripada berakal, mampu ni, dia bukan mampu dari segi. Sebab tu dia kata berakal tuan-tuan. Berakal ni, dia bukan kata waras, memais, tak. Kita kena ada kemahiran tahu. Sebab tu tuan-tuan, ilmu ni, menuntut ilmu adalah fardu ain. Nak menunjukkan tuan-tuan, setiap seorang ni yang pergi umrah, yang wajib, kan, kalau anak kita kecil-kecil tu, tak apalah. Dia salah buat dia sebab dia tak wajib lagi. Tapi yang kita ni, yang dah balik ni, wajib. Fardu ain, wajib setiap seorang kena belajar. Sebab apa? Wajib lawan haram. Sunat lawannya makruh. Bila yang wajib kita tak buat, kita takut bila kita salah buat ibadah, jatuh hukum haram dan berdosa. Kalau kita tahu kita tak pandai, sahaja kita nak pergi umrah, dalam keadaan kita tak tahu, kita jahil, kita buat tu dalam keadaan kita berdosa. Kalau nak kata alasan tak sempat nak belajar, tu bukan alasan tak sempat, tu alasan malas. Sebab platform dah banyak. Ada offline, ada online. Boleh belajar dekat platform merah, platform biru, dekat TikTok banyak. Dekat buku, dekat mana-mana, tempat khusus, tempat kita. Cuma kita tak pandai nak susun jadual, ataupun dalam arti kata lain, kita malas nak belajar. Bila kita ada perangai macam tu, lain lah kalau kita duduk kat tengah-tengah hutan, kat tengah padang pasir, memang tak ada kelas, tak ada internet semua. Bolehlah kita bagi alasan tak boleh nak belajar. Tapi kita tak ada, kita semua platform tu kita ada kan. So bila mana kita pergi dalam keadaan kita jahil, kita berdosa. Itu yang ramai kecundang umrah dia ke, bila mana ilmu tak ada. Aman Muhammad, kalau masa tu dia tak sedar dan tak ada ilmu dan tak tahu kena dam macam mana Ustaz? Kalau pegang, kalau tak tahu dia pegang, dia tetap kena dam. Walaupun dia tak tahu, dia kena dam. Kalau tak sengaja lain, dia pegang, minyak wangi, dia cepat buang minyak wangi tu. Itu tak kena dam. Sebab tu penting tak tuan-tuan, ilmu ni sangat-sangat penting lah. Bukan saja pasal umrah tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat apa saja amalan, mesti kena ada ilmu. Nak kerja pun kena ada ilmu tuan-tuan. Tuan-tuan kalau kerja kerajaan, bila lapung diri kerja kerajaan, mula kerajaan tu tuan-tuan pergi kursus.
dulu kursus apa yang saya lupa. Dulu saya kerajaan. Saya dah berhenti kerja kerajaan. Apa macam-macam kursus lah, kursus asas lah. Kalau nak jadi polis kena datang kursus dulu, pergi polapol, ada latihan. Nak menunjukkan ilmu tu penting sebelum kita nak buat. Nak jadi cikgu kena pergi UPSI dulu, kena pergi maktab dulu, belajar macam mana cara nak mengajar. Ilmu tu dulu sebelum nak buat. Dia bukan pasal ibadah semata tuan-tuan. Kerja pun kena ada ilmu. Kalau tak pandai, kena buang. Okey. Boleh? Terima kasih yang tengah button love. Terima kasih yang tengah button share. Saya doakan semoga tuan-tuan perempuan Allah jemput datang ke Tanah Suci Mekah dengan apa cara sekalipun. Mudah-mudahan sampai ke sana dapat nasihat al-fat. InsyaAllah. Amin. Okey. Baik, jom. Tu formula umrah yang kedua selesai. Ada lagi 3 tuan-tuan. Ada 5 formula ni. Siapa yang baru join, saya nak beritahu malam ni kita nak kongsikan. Saya tak nak cerita pasal tawaf, saya tak nak cerita pasal sa'i. Itu nanti minggu depan. Minggu depan insyaAllah kita punya kelas kita, kursus umrah malam kita adalah pada hari Selasa, Rabu dan Khamis. Seminggu 3 kali kita akan cerita pasal niat macam mana, tawaf, sa'i, tahlul, semua kita akan cerita. Malam ni kita nak cerita persiapan sebelum nak ke Tanah Suci. Ada 5 formula. Tuan-tuan kalau follow, insya-Allah tuan-tuan akan dapat umrah yang baik, umrah yang mabrur insya-Allah. So yang pertama tadi apa dia? Yang pertama tadi kita cerita pasal apa? Cuba komen. Siapa yang tahu? Yang pertama apa tadi? Cuba komen. Tuan-tuan faham tak faham ni? Saya cakap seorang-seorang. Ada tak jemaah saya yang join ni? Kita tengok. Tim tolong PM terus direct pada jemaah kita. Kak Nuraini ni. Okey. Okey. Yang pertama apa dia? Yang pertama sikap. Perbetulkan sikap kita. Sikap, biasakan sikap yang mahmudah. Supaya kita biasa sikap mahmudah dekat Tanah Suci Mekah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pastikan dapat ilmu. Dan ilmu yang kedapatnya adalah ilmu yang betul. Jangan salah ilmu. Kalau orang tanya, Ustaz, saya buat macam ni. Siapa yang ajar? Kawan saya, dia dah pergi umrah itu, dia kata macam ni. Tuan-tuan, masalah juga tuan-tuan. Ada tak kes yang berlaku yang ni? Ada. Jemaah tu salah buat. Rupanya dia ikut cakap kawan dia. Rupanya kawan dia pun salah buat. Kawan dia salah buat.